Untuk menghadapi isu masa kini, yang penting kita kena faham apa itu isu. Dan untuk meyakinkan rakyat yang dia boleh berharap pada kita, maknanya kita mesti faham dasar kerajaan, tahu dia. Dan juga kita memahami apa kehendak masyarakat, supaya masyarakat boleh mengharap pada kita. That you diversify your expertise and knowledge. Then you are extraordinary. Classify you as a competent person and subject matter expert. I tell you, in the future, correct me if I'm wrong, kenaikan pangkat akan juga diberi pada subject matter expert. Apa yang penting di sini ialah fikirkan apa yang boleh kita ubah. Dan saya harap kalau kembali ke jabatan yang lama, tunjukkan perubahan. Jangan buat cara lama juga. Jangan buat cara lama kerana kita telah selepas DPA ni, post DPA. Kita kena ingat dulu pra DPA, sekarang ni post DPA. Kita kena mempunyai perwatakan ataupun tata kelakuan ataupun kaedah melaksanakan kerja ataupun memimpin organisasi kita, orang-orang bawahan kita dalam satu kaedah yang baru. PTB lah yang jadi pengasas negara kita sejak 19th century. PTB relevan, akan terus relevan oleh kerana ia ialah tonggak dan teras peta jabatan awam. This is what we should tell ourselves. There is nothing we can do. There is nothing the PTB can do. You don't stop looking for knowledge. That's what the PTB should be doing. This is only a basic. You should all be proud being a PTB. Kohort yang ada dalam DPA sekarang yang akan pergi buat posting dan sebagainya, yang akan menjadi penaraju dalam perkhidmatan awam for the next 30 years. Itu pegawai-pegawai muda harus memainkan peranan yang cukup besar, yang perlu membawa perubahan bersama dengan the seniors, so that pegawai-pegawai ini sentiasa dididik ke arah memajukan negara dan ke arah memantapkan negara dan ke arah menjadikan negara kita negara maju yang berpendapatan tinggi seperti mana visi yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam memacu pembangunan negara, perkara paling asas adalah untuk memantapkan sahsiah penjawat awam sehingga sampai ke satu tahap yang lebih membanggakan. Justru, di sinilah penjawat awam perlu fokus dalam menggembeling usaha bagi merealisasikan Wawasan 2020 berpaksikan dasar transformasi nasional. Setiap penjawat awam adalah ejen transformasi. Ejen transformasi paling hadapan dalam perantaraan antara rakyat dan kerajaan. Marilah kita bersama-sama menjayakan Malaysia. Marilah kita bersama-sama membina sebuah negara yang boleh dibanggakan.